Lida dah move on dah dari hari tu lagi. Ya ke dah move on macam ni? Habis tu, skodeng lagi social media dia tu, kenapa? Ha? Lepas tu sakit hati sendiri. Suka macam tu? Seronok? Lama-lama jadi benci. Apa abang cakap dulu? Kita ni, kalau bercinta dengan orang tu, kita kena berkasih sayang. Jadi bila kita lepaskan orang tu pun, kita kena berkasih sayang juga. Jangan sampai jadi dendam. Ya, tak dendam pun. Okey. Kalau betul tak dendam, block dia. Block social media dia tu. Tak payah tengok dah. Sekarang ni lebih baik kalau Lee fokus kat diri Lee. Lee kena fokus perbaiki hubungan dengan Allah. Itu lebih baik, Lee. Ya, sedang baikilah ni. Baiki apanya macam ni? Baiki buat badan je. Baiki solat tu. Pergi masjid. Abang sejak balik tak pernah tengok tau Lee pergi masjid. Ha? Ada pergi? Lee solat kat rumah lah bang. Tak samalah solat kat rumah dengan kat masjid. Lepas ni ikut abang sekali. Pergi masjid. Kita berjemaah. Masjid. Aduh, malas. Confirm mak I tu nak jodohkan I dengan anak kawan dia. So you suka ke? Hey! Baby, apa you ni? Of course not. I ni perempuan setia, okay? You patut syukur dapat I. I dah 2 tahun setia dengan you, tau? Manalah tahu. Mungkin you nak tukar circle. Apa you ni? Memang tak lah. Bukan taste I langsung. Handsome lagi cinta hati I ni. Mamat tu pula, feeling suci, feeling alim. Not my taste lah. No way. Lah, tak habis cuci lagi. Sikit lagi, Mi. Oh, Umi dah lambat ni. Umi ada meeting Jihad Palestin. Dah. Ha? Kunci. Sekejap, tak kering lagi ni. Dah lambat Allahu ni. Akbar. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah ni. Semangatnya. Bang, bang. Kita keluar nak? Pergi mana? Jalan-jalan pergi mall. Nak cari kasut ah. Jom ah, pergi belanja. Pergi mall. Ha. Lee, daripada pergi mall, baik ikut abang, pergi masjid, kita pergi meeting program Palestin. Lagi bagus, lagi elok. Jom. Terus meeting. Jom. Sekejap, abang siap jap.